Okay guys, lama dah kita tak buat video dekat kebun. Jadi hari ni kita nak tengok sikit apa perkembangan kebun kita selama 4 tahun setengah. Alhamdulillah kita buat durian, ada satu pokok yang berbuah. Jadi saya tunjuk anda. Dia berbuah setelah 4 tahun setengah. Tu ada lagi kat atas. Ada lagi tu. Jadi kepada pekebun-pekebun di luar sana, dalam 4 tahun setengah boleh dapat buah dah durian. Tapi kena jaga elok lah. Dalam 10 pokok baru satu je pokok yang berbuah. Jadi that's the tip for today. Alright.